Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini hari Jumaat tepat tepat 24 bulan 4 2569 bersama dengan tepat 5 Zulkaidah 1447 Hijrah. Pagi ini kita mari dengar berita Islam Yaklah nah. Tolong kod like, kod share, kod titam nah, chong Islam Yaklah nah. Kita mai dengar berita pagi ni belum nak pergi semaya dah nah. Kita pergi belah balik West Bank di kawasan Ramallah. Lepas tu di satu kampung Al-Mughayyir, kampung Al-Mughayyir. Morang ni ada satu video nah. Orang kampung di Mughayyir boleh gimbek kelik. Kambing biring hak fok penduduk Isra curi. Buat penduduk Isra curi kambing tu hibiring nah banyak beribu ekor boleh. Morai ada video tu baik. Orang kampung Timen ni Mughayyir boleh mek kelik. Helok kambing kelik. Boleh kelik lah hak buat Isra mek igak gitu tusuk tu boleh kelik. Beribu ekor berderet dah watah buat kelik boleh nah. Hak ni ada satu video tu baik. Ni alhamdulillah nah boleh kelik nah. Tu habis Timen tu hak ni di Ramallah nah. Kita pergi tengok pula. Hak ni duk belah di West Bank lagi nah. Ada satu video pula hari ni. Orang di West Bank, orang jatuh seorang dia telah mati syahid kena pedih dengan Fort Isra. Tapi nah, belum dia nak pergi kamuh, nak pergi tanam mayat saat ni nah. Dia baru beranak, bini dia baru beranak, boleh kembar orang budak tino dua orang nah. Budak tino ni baru umur 2 bulan. Belum dia mau nak pergi tanam mayat tu, dia mau ambil budak tino 2 orang kembar saat ni. Mereka dekat sekali duduk tidur. Nak kata kalau belah orang balik West Bank mati kena bedeh syahid baik ni nah. Dunia sinyak. Ada orang di West Bank itulah pergi tanam mayat, pergi sembahyang mayat. Ada anak 2 orang kembar duk tulik ni. Tu. Kalau baik ni, kalau berlaku baik ni belah lek Fort Isra lah. Dunia riuh. Dunia tu baik kau tak tahu lah. Tapi belah berlaku lek West Bank sinyak. Berita baik ni sinyak, dunia tak tu baik. Hak ni video tu baik ni orang di Ramallah, orang di West Bank ni lah hak pukul gambar kita boleh tahu haduk berlaku lah. Habis Timen ni. Kita di Lebanon. Hari ni seorang pula pemberita di Lebanon, orang Tino. Dia nama Amal. Nah, Amal dia jadi pemberita balik Lebanon nah. Dia buat berita lama dah. Tahun 24 tu nah. Dia buat berita dah. Ada dah dia. Hari ni dia kena bedeh mati syahid pula seorang nah. Pemberita di Lebanon. Dia ni nah pada tahun 2024 makna kata 2 tahun yang lepas nak masuk 3 tahun dah nah. Dia terosak dia ni ada surat masuk semua. Surat dia meku nah. Kokuam. Mesej dia terosak tu nah. Ada semua kata mung jangan pandai buat berita. Mung tak lama kena bedek. Ada semua duk ku dalam terosak dia. Tapi dia tak laku. Duk buat berita lagi. Buat berita semua sehingga sampai hari ni dia kena bedek. Fort Isra bedek dia mati syahid hari ni lah. Ni berlaku di Lebanon nah. Boyo kena bedek sudah nah. Kereta nak pergi masuk mayat tak boleh masuk. Fort Isra sekat. Lama juga duk sekat tak boleh masuk. Tu. Pas kena cari pula mayat duk di mana, kena bedek di mana nah. Tu. Kena sekat lagi nak ambil mayat tak boleh. Lama sehingga lai cumung kita banyak je baru boleh masuk. Kena cari mayat pula. Baru temu mayat dia nah. Seorang retina nah pemberita di Lebanon. Habis baca lah. Kita tengok satu berita lagi nah. Hak ni
berlaku dalam laut Hormuz ada satu kapal nah, muat beras nak pergi hantar di Iran. Iran ni dia beli beras. Ya beras tak ada mana. Dia ada minyak kot banyak. Dia hantar minyak tu baik. Tapi beras ni dia ambil luar negeri. Ada sutai kapal muat beras nak hantar pergi Iran. Tapi dia tak royak beras ni mari di mana nah. Negeri gapo beras hantar ke Iran ni. Nak masuk di Iran tu nah. Masalah ni Sahara je duk sekat nah dia tak wi. Kalau kapal nak masuk ke Iran tu Sahara dia tak wi masuk. Tak masuk. Pas kapal sutai ni boleh masuk sebab gapo? Sebab Iran hantar kapal leluh. Kapal speedboat dia panggil. Kapal derah ada tahan jaga. Pergi jaga kapal muat beras sat ni. Kena jaga. Lek tu lek ni. Jaga kapal sat ni untuk boleh masuk pergi di Iran hantar beras. Okey boleh masuk kapal ni lah. Dia kena jaga Iran tu baik jaga baru boleh masuk. Kalau tak ada jaga ni nak masuk tak boleh. Sahara tak boleh masuk. Sebab masalah ni Sahara duk likung juga nah. Likung kawasan ni. Sahara ya ada. Kapal nak masuk Iran tak boleh masuk. Iran nak pergi jaga. Kumkan baik. Nak pergi jaga lek tu lek ni kapal. Baru boleh masuk hantar beras nah. Ni satu berita tu baik nah. Bagi ni sekadar ni saja nah jumpa petai karya pula. Batulung sebar cong saya nah. Doa Razah selamat berjaya. Kapung boleh hoyak nah. Tambah berita boleh. Pagi ni assalamualaikum.